8:30 malam. Nah, tengok apa awak dah buat. Dah lah lambat. Banyak pula yang salah tu. Apa nak jadi dengan awak ni, Sabri? Ha? Mutu kerja makin lama makin menurun. Orang sepatutnya makin lama makin meningkat. Barulah ada produktiviti. Macam mana awak bekerja selama ni, Sabri? Ha? Tolonglah tunjukkan contoh dan teladan yang baik. Barulah timbulnya kepimpinan melalui teladan. Ini tidak. Selalu aja ponting. Selalu aja tuang kerja. Apa namanya ni? Ha? Kita bagi kereta kami gunakan dengan sewajarnya. Sepatutnya lagi cepat datang ke pejabat. Ini tidak. Lambat. Terpaksa orang berbaris menunggu. Come on lah, Sabri. Kita kena tunjukkan contoh yang baik. Supaya orang-orang di bawah kita dapat mencontohi kita. Barulah tercapainya matlamat kerajaan menuju wawasan 2020. Apa nak jadi ni? Ha? Bila telefon, kata outstation. Bila telefon, kata outstation. Tak tahu kan duduk dekat rumah 5-6 hari. Tak datang kerja. Kita cari rezeki mestilah dengan cara yang halal. Bukan cara menipu kambing. Selalu aja datang lambat. Selalu kata tak ada di pejabat. Membohong, menipu, khianat. Apa nak jadi ni? Kalau macam ni, biar saya berhenti kerja, bos. Saya marah. Tak rela saya bekerja dengan awak lagi. Aku, bos, syarikat ni syarikat aku. Memang aku.